tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is 26 dan kami akan pergi ke Chimgan. 1 jam setengah daripada Tashkent. Semalam kami sampai ke Tashkent and esok kita akan fly to Kuala Lumpur, back to our country. Dan saya akan tunjukkan pada hari ini cuaca 2 Celsius, hujan dan turun salju ya. Masya Allah. Hopefully semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Makbul waktu hujan satu. Nombor 2 kita bermusafir. So kita doalah Ustaz Ismail bin Ahmad ya. Kita doakan dan doakan Ilyas juga hidayah dan dunia dan akhirat. Gaya apa tu? Okay, so ni pagi ni so kita pergi yang sudah siap, masa Covid sudah siap, ada cable car namanya Chenor Kent. Chenor Kent ini adalah satu cable car, satu resort juga. Naik atas lebih kurang 10 minit sahaja. 15 minit tu macam tu. Pergi naik jadi 30 minit. Naik turun ya. Nanti di atas boleh kita foto-foto, ada restoran, kopi-kopi, dan memang bagus untuk warga muda-muda lah. Ya, atas tu ada danau juga. Danau adalah semua kumpulan air yang cair salji ni, dia akan terus pergi ke danau. Di atas sana ada satu danau untuk water supply. 1 hour later. Gunung Chimgan Go! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang saya berada di Chimgan. Masya Allah, salji tengah turun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baliklah ke Afghanistan sana. Yes. Lagi macam tak turun. Jangan tengok bawah. Jangan tengok bawah Tak syok. Tak syok, tak ada feel. Apa yang tak ada beri? Abang apa asal bang? Tak ada feel. Dia macam gini tutup okey. Jangan yang open space duduk tu. Tu seram tu. Ya, yang itu best. Adrenalin dia bermain. Tak apalah, korang ni nanti pas sudah video. Masya Allah. Mana Madam Alima? Madam Alima, where are you? Lepas tu dia stop kejap. Dalam pun masuk snow ke? Ya. Berasap. Assalamualaikum, всем вам добрый вечер, Saudara. пацаны. Настроили коле işler Nampak jiran kita dah turun. Jiran kita. Ko'chalarni gulab qilishga jiranni yaqalay. Hammasi yaxmalay yoki gallakmi? Yo'llarimiz yoritsin chiroq. Gaygo'yimiz kallada taro. Oldinda tuman yoki yomg'ir. O'tib olamiz perezdan tezroq. Tashnalikdan yo o'zimiz xo'lab. Aylanamiz birgada o'tirib. Ketmasa bo'ldi quyosh porlab. Dam olamiz kechgacha uxlab. Assalomu alaykum, всем вам добрый вечер, пацаны. Настроили qalay ishlanishga.
ko'chalarni gulat qilishga shelani yaqali hammasi yaxmali yoki gallakmi la 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 la. Hawu je. Lagilah semangat. 2, 3. Woo. Alright, cantik gitu, comel. Apa kata? Baru ni. Masih apa? Laju juga. Naik. Ni apa kata? Saya facing up. Nanti ada naik. Siapa ni? Kita punya? ni. Oma. Ustazah. Bukan. Ni. Ustazah. Bukan sini. Oh, yang tu dia tak sampai ke sana pun. Ni Ustazah. Wah, tepi sikit. Wah. So fun. Ini. Sebab kaki ni. Bismillah. Puan pun lagi kan? Kaki angkat. Tak boleh lagi. Ibu tak nak naik, Ibu? Kita siap ada. Tekan saja. Kaki kena buat macam ini. Video. Dia tengah beratur tu. Okey. Suara ente sampai sini. Hello ha. Dia cantik dia position tu. Oh, terus atas. Oh. Laju kau okey. Kiri. Cepat. Oh, pandai begitu. Ke tepi. Bunyi berjaga-jaga tu. Ni. Tolak. Pegang kaki ke atas. Oh, budak lah. Kaki ke atas. Okay. Good one. Dia dah slow sikit dah. Lawan dia dah tadi. Ya. Tak, dia punya tu jarak tadi terlalu dekat. Dekat sana. Jadi, tadi dia lepaskan part baru masuk sistem. Share. Boleh. Nanti saya share dia. Mana Habib ni Habib? Tu Habib. Habib dah nak naik atas ni. Habib mana? Ini Habib masih kot. Biarlah Ni. Ni Habib ni. Bukan ni. Sikit. Mainan gila tu. Tak ada apa. Dia penuh. Dia terkejut. Kejut. Jangan skoci kan. Ana bet kita tu. Allah'ına bu çadar. Mana video? Sana. Oh, kita dia.
Ha. Jimkan. Ha. Jimkan atas. Dajak kecil. Ah. Suaminya lagi Alamak. Sibuk lah. Ah. 1, 2, 3. Gunung Cimgan go. Oh, okay. Christmas tree ni. Christmas tree. Ni pejuang si kandi kami ni. Ah. Keturunan Tun Tijah ni. Ah, keturunan Tun Teja ni. Jangan main. Ah. Christmas tree. Semakin lebat salji ya guys. Masya Allah. 3 hours later. Okay, kita lunch dekat Cinoken juga. Yes. Masya Allah. You mau godaf? You mau godaf? Salji sangat tebal. Gangnam Style. Apa Gangnam Style? Oh malu. Shy. Guys, sekarang dah pukul 1 lebih. Cuaca pun semakin rendah dan salji semakin sejuk. Kami baru saja menaiki Cimgan menggunakan Cinoken atau cable car. Saatnya kita tiba masa kita turun dan kembali ke hotel. InsyaAllah doakan kami selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bas kita sampai luar pun belum pergi kat bas ni. Kumpul kat bawah semua. Habib tak nak balik katanya. Halo jogging. Kami macam chimpanzee aku lari. Sampai je. Alhamdulillah sekarang baru nampak terang cahaya matahari ya. Walaupun mendung tapi sekarang Celsius 6 dah. So kami baru menyelesaikan solat jamak dekat sini, masya-Allah. Alhamdulillah, dan depan kami bazar. Bazar. This is the bazaar and this one is the mosque. Okay. Kita masuk ke dalam Masjid Putih. Pun ada yang niaga di sini. Oh, it's okay. Masya Allah. Kita sudah sampai di bazar. Okay. Sekejap. 1, 2, 3. Alright. Ini nama dia. Okay. Sekarang kita berada di Magic City. Jangan. Ada begitu kau. Tak nak. Ini mana tak lagi dah. Lagi tu last lah. Yang sini. Ya.
Ada pula orang naik tu lagi. Satu dalam bayi tu mampus. Okay, for the last night at Tashkent. So kita makan malam di sini kembali. Afsona. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is the last day at Tashkent, and in evening we fly to Kuala Lumpur. But today we visit to Makam, inshallah, and we spend a little bit a balance. InsyaAllah ada lagi saki-baki som, iaitu currency Uzbekistan currency. So and after that kita gerak ke airport, so back to Malaysia. InsyaAllah kita akan visit lagi di mana pun negeri wali berada. Amin ya rabbal. Hari ini kita tengok semalam sejuk, hari ini sudah ni mungkin cuaca hari ini 8 10, nanti tengah hari Alhamdulillah kita sampai dekat Old Town. Actually bangunan ni semua baru, tapi kerajaan buat sama dengan macam bangunan lama. Alhamdulillah ada matahari juga pada hari ini, ya Allah, terima kasih. It's okay, I take the video. Nanti famous ada kat YouTube ni. Ya. Gambar lah awak. Sebab dia ada lapang. Alima outfitnya very Uzbekistan, very nice. Dari jauh dah nampak ni Uzbekistan. Okey, nama tempat ni adalah Hazrati Imam atau Imam Hazrati. Okey, ini adalah Tashkent Islamic Institute named after Imam Al-Bukhari. Ini spesial untuk lelaki, untuk pembelajaran mereka iaitu tajwid dan bahasa Arab. Untuk di sebelah sana adalah spesial untuk perempuan. Ni dua orang ni. Ni kot. Uzbekistan Musulmonlari idorasi Imam Bukhari Navidagi Tashkent Islam Institute. Tiba-tiba saya dah pandai bahasa sini ya. Alhamdulillah ada matahari, tapi cuaca masih sejuk lah. Ini adalah sejarah-sejarah mulanya pembangunan. Perlu diketahui, di sini sebenarnya adalah kota wali, bandar wali. Tapi setelah komunis masuk, bahkan umat-umat Islam yang berada di sini untuk mengerjakan waktu solat pun mereka ditangkap oleh polis.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Datuk, sekarang bagaimana dengan generasi sekarang? Dengan keadaan yang lebih senang tapi mereka tidak mengerjakan sembahyang. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ulama dia kumpul, dia tembak, dia hantar Siberia, tapi diorang berani lawan, diorang masih tetap ajar agama. Macam contoh ni Syekh Jawuddin masa dia pergi jumpa Joseph Stalin. Joseph Stalin kita tahu kan? Rusia punya, Soviet Union punya. Masa dia Syekh Jawuddin pergi jumpa, kan ada di Rusia ini kena buka topi. Macam kalau tak buka macam tak hormat. Ya, betul. Tapi dia punya serban dia tak buka, dia biar dia tembak. Terus masuk dia tabuk. Kalau tabuk apa? Tabuk ke serban. Masuk sini saya punya agama, saya takkan buka. So dia terus masuk, dia terus bincang dengan Joseph Stalin dan dia terus balik. Stalin pun tak tembak. So Stalin memang tegas. Dia memang dia terus buat on the spot. Apa hukuman tu dia buat terus. Tapi Syekh Jawuddin dia sampai dia tak buka topi, tak ada apa. Inilah maksudnya mufti-mufti ini yang masa kerajaan Rusia selamatkan Islam. Yes, berjuang. Yes, berjuang dan berjuang buka madrasah, berjuang buka Institut Imam Bukhari yang belakang tadi itu tahun 71. Itu adalah semua Said juga ini. Said. Yang Ishan ini kita panggil ni macam mana? Ishan kan? Ishan ini adalah Said lah. Oh, nama lain dari Said. Uzbek. Bahasa ke apa? Ishan ini macam mana ya? Okey, kalau dekat Singapura ada nama Mio. Yang ini adalah makam Syekh Ishan. Syekh Ishan Babakan Ibnu Abdul Majid-Khan. Beliau juga adalah keturunan Said. Dan sebenarnya Syekh Ishan ini adalah nama lain daripada nama Said. Kita punya Syekh Abu Bakar Kafal Syashi itu di dalam di sini. So di mana masa dia buat bangunan perumahan tu, jumpa tulang-tulang, dia masukkan dalam kubur-kubur yang tadi kita nampak tu. Di situ dia kumpul, dia letak situ. Nah, itu sebab dia adalah kubur. Dan kita nampak batu panjang-panjang itu ada juga ulama-ulama di sini ya. Yang ini tahun 70-an ini buat. Ya. So yang makam yang paling tua daripada abad 9 itu di Abu Bakar Kafal Syashi, yang ulama pertama daripada kota Tashkent yang dakwah Islam di sini. Sebab Islam sampai 727, ulama-ulama start keluar abad 7, 8, 9 kan, untuk dakwah Islam di bahasa dia sendiri supaya rakyat sini faham. Sebab di Tashkent ini imam pertama. So komplek kawasan ini kita panggil kerana nama dia Hazrat Imam. Nama dia Hazrat Imam ya. Abu Bakar Kafal. Dan kanan kiri itu tuan-tuan puan-puan ada juga tempat itikaf. Kalau ada wuduk boleh solat juga di situ. Kanan kiri itu. Dan ada makam juga di sini ya tuan-tuan puan-puan. Ya. Ada makam itu qari hafizul Quran dan murid-murid Abu Bakar Kafal Syashi bumikan sini. Bangunan ini sendiri daripada abad 16, yes, tapi makam daripada abad 9. Okay, kita doakan di sini ya. Ahli hadis dan ini murid-murid Abu Bakar Kafal Syashi. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل ويسر وتقبل سواء ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما استحضر الله بعلمه
صل نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. Begitu juga dengan Syekh Ziauddin Khan Ibnu Ishan Baba Khan. Beliau adalah anak daripada Ishan Baba Khan, iaitu Syed Baba Khan. Mereka cukup tegas dalam berdakwah dan mereka sangat tegas dalam melawan kaum-kaum yang bukan Muslim pada masa tersebut. So, saya baru menziarahi makam Abu Bakar, Kaful Soshi dan juga salah satu mufti yang pada masa itu yang tadi baru saya ceritakan. Dan makam yang kita nampak di dalam tadi iaitu warna hijau, termasuk makam Abu Bakar, Kaful Soshi dan juga para qari'ah, termasuk yang berada di depan ini. So, ada makam, ada madrasah, ada masjid, ada museum. Yang masjid itu baru 2011. Ini Islamic Renaissance Center akan buat kajian-kajian, manuskrip semua simpan dalam bangunan ini. Okey, tuan-tuan dan puan. So, kita sekarang masuk dalam dulu, lepas tu kita jalan ke depan, ambil foto-foto. Sudah, sini sudah. Barokson Madrasasi Hazrati Imam Majmuasi. Ini adalah tempat belajar seketika dulu. A few moments later. Kita carilah souvenir shop semua di sini. Ada spices semua merata lah. Kita jalan lah ya. Tapi pukul 2 kena ada sini. Di sini, Pukul 2. Okey. Ya. Itu bazar lain. Ya, jumpa sini depan ini yang Alright. Okay. Semua bau daging. Okay, saya memasuki pasar tradisional di sini. Di tempat bahagian bawah ini adalah untuk pasar basah. Kalau dekat atas, itu dia bagian barang-barangan yang kering. Barang-barangan yang kering, kacang-kacangan semua. Dekat bawah ni baik itu daging, semualah yang jenis yang basah. Ini yang kita tengok dekat YouTube lah ni. Oh, ini untuk perap-perap. Untuk perap. Yalah, I pergi. Ini dong salam. Yes, Indonesia tu. Ini apa benda? Labik. Macam my mother. Je. Dalam yang baru. 3 untuk anak ustazah. Ais berapa? Kalau ustazah jangan ikut Habib je okey lah. First which you won't like. So more designs. It's all handmade.
Ya, dia. Okey, Holland. Jauh. Ada itu bangunan di dalam sana. Oh, jauh lagi. Ada makanan. Tak apalah. Atas. Diorang semua mana? Mana atas? Kan tangga dia sini bagus, orang tak bisa. Cuma saya cakap satu-satu. Sampai Solena, Aka. Sini Three hours later. So kita makan dekat Best Kozon sebelum kita bertolak ke Kuala Lumpur. Ya, orang kecil. Di sini tempat masak ya, bertantan ya. Ini adalah kuali. See? Ini dapur dia. Ya. Situ tempat masak ya. Wah, best. Jom. Kan? Sini. Okay. Ini nasi apa namanya? Duduk sini. Nasi Bukhari. Nasi Bukhari. Okay. Ma'assalama Tashkent, ma'assalama Uzbekistan. See you when I want to see you, inshallah. See you when I see you. So, lepas kita makan tengah hari dan kita melakukan solat jamaah takhir di sini, kemudian baru kita pergi ke airport untuk pulang ke tanah air. Setiap bangunan masjid, madrasah maupun museum memang bentuk dia hampir sama. Baik itu makam, barak, semua sama. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, dia apa? Kabaran berikut shopping ya. Tapi ini tak apa kena satu mall.
cleared for takeoff. بطلوع الروح مقبول، بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول، لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول، بس مش معقول بطلوع الروح مقبول، بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول، لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول، بطلوع الروح مقبول، بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول، لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول، بس I lost my way, but never his light. Even in sin, he held me tight. Regret so heavy, shame so real, but his mercy taught me how to heal. He didn't wait for me to be perfect, he waited for me to come back broken, and when I did, I found him there, washing my soul with every prayer. This dunya breaks me, Allah heals me,
Ya Rahman again and again. This dunya breaks me, Allah hears me, Allah hears me. I cry alone, I cry alone, but He comes near me. The world is loud, but His peace is clear. So I whisper, Ya Allah, stay near. Ya Allah, when I'm tired, carry me. Ya Allah, when I'm lost, guide me. Ya Allah, this dunya is hard, but Jannah is worth every scar. Ya Allah, don't let me go. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you.
يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله